Target 100 gram emas dalam masa 1 tahun. Ramai fikir ia mustahil, tetapi sebenarnya ia boleh dicapai dengan strategi yang jelas. Apabila kita pecahkan kepada 12 bulan, Tuan-puan boleh letakkan target untuk menabung sekitar RM4,800 sebulan, atau jika dipecahkan lagi, sekitar RM1,200 seminggu. Bagi sesetengah orang, jumlah ni nampak besar. Tetapi untuk usahawan, profesional berpendapatan tinggi atau mereka yang serius mahu membina aset kukuh, angka ini sebenarnya realistik. Bezanya, tanpa disiplin, duit itu akan terus habis pada gaya hidup, kereta mewah, makan luar atau perbelanjaan yang tidak menambah nilai. Dengan Account Gap, anda boleh tukarkan sebahagian keuntungan bisnes atau sebahagian pendapatan terus kepada emas secara konsisten. Setiap minggu, tukarkan RM1,200 ke dalam gram emas. Dengan kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, selepas 52 minggu, anda akan capai target simpanan 100 gram emas. Dan yang paling penting, emas ni adalah aset sebenar, bukan angka semata-mata. Dengan disiplin, 100 gram emas setahun bukan lagi mustahil, tuan-puan. Tetapi sasaran yang boleh dicapai oleh sesiapa yang benar-benar serius mahu melindungi dan membina kekayaan. Untuk bermula, tuan-puan boleh isi bit baru di bawah atau klik link di bio. Nanti akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya. Teruskan follow Fight untuk dapatkan lebih banyak ilmu simpanan emas dan juga kewangan. Semoga bermanfaat.